Hai guys, jom ikut kisah trip bersama Trip Fast Travel terbang ke Yunan. Kali ni kita berada di Yunan selama 6 hari 5 malam dan seramai 12 orang termasuk dengan tour leader. Nak tahu apa menarik? Jangan skip video ni, okey? Hari pertama sampai di Kunming, kita akan check in hotel dulu. Korang boleh tengok sendiri hotel yang disediakan sangatlah selesa, lagi-lagi kalau korang travel bersama family. Tempat pertama yang kita akan pergi adalah Delhi Ancient Town, di mana kota lama yang berusia ratusan tahun, dan dekat situ jugalah kita orang dapat melihat bangunan-bangunan klasik yang cantik yang dibina pada zaman dahulu. Dan selain itu juga kita orang dapat juga melihat gaya hidup masyarakat tempatan dekat situ. Dah penat berjalan, kita singgah dulu makan tengah hari di restoran halal. Bestnya bersama Trip Fast ni, bak makan kita akan sediakan lebih dari 5 jenis lauk. So korang boleh makan kenyang-kenyang. Dah kenyang makan, kita singgah solat dulu di Masjid Dali. Sebuah masjid yang telah dibina ratusan tahun dahulu dan juga menjadi pusat komuniti Muslim Hui di Dali. Masa berada di Lijiang, kita melawat Zizu Ancient Town, sebuah pekan lama yang masih mengekalkan rumah-rumah klasik ethnic Bai. Selain itu, boleh melihat kehidupan harian masyarakat tempatan, boleh membeli belah sebelum kita pergi ke tempat seterusnya. Tempat seterusnya kami pergi adalah Yulong Snow Mountain. Kerana altitude yang tinggi, botol oksigen diperlukan supaya boleh bernafas dengan selesa. Barulah boleh senyum macam abang ni. Perjalanan mengambil masa sekitar 20 minit untuk sampai ke puncak. Once sudah sampai di puncak, memang sangat-sangat berbaloi. Kami boleh menikmati pemandangan Gunung Ganang yang sangat cantik dengan suasana yang nyaman sangat. Dengan puncak mencecah hampir 6,000 meter, ia bukan sekadar gunung tetapi simbol cinta dan kesetiaan dalam budaya nasi. Sampai je di kaki gunung, kami dihidangkan dengan Li Jiangsong dan Dan Show, sebuah persembahan yang luar biasa yang mempertemukan seni, budaya dan juga alam semula jadi. Ratusan penari dari etnik Nazi, Yi dan Bai tampil dengan pakaian tradisional berwarna-warni, menyajikan lagu rakyat dan menari mengikut rentak kehidupan mereka. Dan latar belakangnya bukan dinding biasa tetapi Yulong Snow Mountain sendiri. Persembahan mereka membawa mesej tentang kesyukuran dan hubungan manusia dengan alam. Dapat rasakan sendiri yang persembahan mereka bukan sekadar hiburan, ia adalah pengalaman budaya yang menusuk jiwa yang membuat kita semua merasai legupan sebenar Yunan. Untuk perjalanan pulang ke Kunming, kami menaiki bullet train. Barulah boleh merasai pengalaman sebenar kepantasan train di kota sini itu. Perjalanan pulang ke Kunming cuma mengambil masa dalam 2 jam setengah sahaja. Dan destinasi terakhir yang kami lawati adalah Naigu Stone Forest. Naigu dalam bahasa etnik Yi bermaksud hitam. Berbeza dengan Stone Forest yang biasa, di sini formasi batunya berwarna lebih gelap seolah-olah batu hitam. Dan kawasan ini terbentuk daripada batu kapur yang melalui proses geologi beribu-ribu tahun dahulu. Ini juga adalah tapak warisan dunia UNESCO dan ia dianggap antara landscape paling unik di dunia. Setiap langkah di Yunan bukan sekadar perjalanan. Ia adalah kisah yang akan anda simpan dalam hati. Bersama Trip Fast, kami bukan hanya membawa anda melancong, tetapi membawa anda merasai sendiri keindahan, ketenangan dan makna sebenar sebuah perjalanan. Kerana dalam setiap destinasi, ada memori yang akan kekal selamanya. Jumpa anda dalam pengembaraan yang seterusnya. Trip Fast, mana-mana trip pun best.